Ingat deh. Baik salah atau khalah kalau sakut dengan ayat ni, demoning kalau ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, sekurang-kurang dia duk takwil ijma. Dia tak pakai zahir metah-metah, dia tak pakai. Habis tu kaedah dia. Kalau ayat mutasabihah, hadis mutasabihah, az-zahiru laisa bimurad. Zahir tu bukan murad. Apa murad? Tu serah kepada Allah. Ni Allah yang ali, yang maha tinggi, tinggi yang layak dengan dia. Tu takwil ijma dia panggil. Lagi pula azim, yang maha besar, besar yang layak dengan dia. Seperti tu Allahu akbar. Allah maha besar, besar yang layak dengan dia. Tak boleh pakai zahiri. Tu ahli sunnah tengok innallaha ma'as sabiri. Kalau pakai zahiri, mana Allah duduk sekali dengan orang sabar. Dia panggil maknawi. Tu panggil takwil ijma. Habis tu ahli sunnah wal jamaah dalam Quran ni berlaku ada majaz dan ada hakiki. Ayat hak majaz tu ada. Banyak ke? Bahkan banyak. Kalau kita buat buku tu banyak ayat juga kan. Ayat hak pakai makna majazi tu, tak boleh nak pakai makna tersurat tu. Supaya mana tengok. Kita orang-orang dah sarah dah. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah dengan tali Allah. Nak cari tali di mana? Kita temu juga pisau di mana? Tu panggil ayat majaz tu. Allah ada tali gapo? Tali juga ke tali besi ke? Ulama panggil habli dengan mana? Din. Mana? Berpeganglah kamu dengan agama Allah. Itulah. Tak boleh pakai metah-metah Quran tu. Kena siapa kemasak? Pakai ulama dah. Orang pandang lah. Kalau pakai metah itu sekat perut. Dia ni waktu dalam Quran hadis tu kena pakai zahir itulah dapat petunjuk, dapat hidayah. Hidup haru buat surah panggil situ. Ni bukan bulan Muharram ni.